Hello, apa khabar wahai peminat Iron Man? Hari ni saya nak bahas Kamen Rider milik Iron Man, iaitu B-Chill. Sorry kalau saya sebut B-Chill. B3. B3. Ya, tapi saya tanya, tak ada ke B1, B2, B3? Ya, agak susah juga nak sebut. Bagi ni Kamen Rider perisai je lah. Okey, untuk Kamen Rider ni, ya, dia ni tak guna perkara pinggang untuk bertukar. Dia ni hanya perlu pakai macam dipasang-pasang ni. Kalau tengok-tengok tak adalah mirip sangat, hanya pakai saja. Ya, hanya dipakai macam perisai biasa, guna teknologi. Ya, kalau tengok-tengok memang mirip dengan Kamen Rider Kurunga. Ya, Kamen Rider Kurunga. Ada huruf B dengan nombor 3. Ya, okey, panggil nombor 3 je lah. Kamen Rider yang ketiga ni, ya, dia ni taklah kuat mana pun. Dia ni hanya guna senjata yang perisai je. Kalau dipanggil, kalau orang tanya, adakah Kamen Rider ni boleh digunakan sebagai apa ni, perisai untuk semua Kamen Rider? Ya, kalau orang biasa pakai ni untuk pasukan pun boleh. Ya, pernah dimunculkan dalam cerita Oma Zero. Kalau dari perisai armor pun tak ada gunanya pun. Ya, sebab katanya ini tidak berguna Kamen Rider ni. Ya, ini Kamen Rider yang ketiga yang paling tidak berguna. Nama pun susah nak sebut, G3. Ya, sebabkan susah nak disebut, jadi saya susah nak ingat. Okey, anda boleh ingat sendiri, anda buatlah videonya. Okey, jangan lupa tekan butang butang subscribe. Okey, untuk Kamen Rider ni memang, ya, sudah dilupakan lah. Ya, G3. Betul tak sebutannya? Sebab Kamen Rider ni bukan senang sangat nak ingat. Yelah, Kamen Rider ni senang dia untuk dilupakan, susah untuk diingat. Ya, memang Kamen Rider ni tidak penting. Apa tak ada dia guna senjata api. Kalau digunakan ke Amerika mesti ditukarkan jadi senjata laser. Ya, sila komen kalau anda lebih pandai buat cerita adaptasi ni. Okey, kalau anda nak buat cerita kerjasama, pastikan anda buat pilih studio yang betul. Okey lah, jangan lupa ya, mulanya saya nak bahas tentang studio tu, tapi saya tak jumpa studionya. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng kalau anda tahu nama studionya. Okey, untuk jalan cerita Kamen Rider ni tu, ya, biasa-biasa je, tak ada movie pun, tak ada upgrade, tak ada apa. Ya, jadi Kamen Rider ni perisai dia boleh diganti-ganti. Yang peliknya di belakang kena pasang bateri. Jadi Kamen Rider ni hampir samalah dengan Kamen Rider Jun. Ya, kena Kamen Rider Jun. Ya, nantilah saya bahas. Rasanya dah bahas kot. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Yang sila komen kalau anda pernah tengok Kamen Rider Jun. Okey, salah. Ya, Kamen Rider B3 ni, ya, memang tak berapa elok lah untuk budak-budak. Okey lah, untuk pendapat anda, dia sesuai ke tak untuk budak-budak? Okey, cerita ni saya, ya, agak pening juga nak bahas ni. Jadi sampai sini saja kot. Okey lah, bye bye.